Alhamdulillah. Terima kasih. Produk perfume. Saya beli satu botol je. Saya dapat tu kereta. Korang jangan percayalah benda-benda nak bagi kau hadiah ke giveaway percuma. Jangan percaya. Kau ikut je apa Rahmat cakap dah. Biarlah kalau kau tengok dekat video tu, oh ini pemenang-pemenang. Kau jangan mudah teracun dengan umpan-umpan. Tu semua umpan. Aku nak bagi tahu kau, tu semua yang menang-menang orang-orang dia juga. Dia bagi dekat dia juga. Dia tak kisah nak bagi benda yang harga RM100,000 tu sebab dia bagi kat dia juga. Korang je kena gula-gula, kau tahu tak? Kau jangan percayalah. Allah hai. Aku nak tanya kau pernah tengok tak satu video orang yang biasa tiba-tiba dia buat satu video, ya Allah terima kasih lah saya masuk ni saya dapat ni kereta sebiji. Pernah tengok? Tak pernah kan? Kau cuba fikir logik. Kalau betul dia dapat hadiah tu, of course kalau kau dapat hadiah kereta, kau excited tak nak tunjuk kat orang? Ni hadiah ni kan, saya masuk pertandingan ni tau, dapat hadiah ni, alhamdulillah korang semua masuk, aku dapat duit. Betul tak? Tapi aku nak tanya kau pernah tengok tak yang kata menang ni dia buat video? Tak pernah kan? Yang buat video tu lah si orang yang nak tawarkan gift tu, dia punya konten. Tu sebab aku cakap rakyat Malaysia senang kena gula-gula. Kau tengok je konten, best ni masuk ni, kau tengok yang ni dapat hadiah. Tak adanya hadiah tu, dia juga yang bagi kat dia. Betul kan? Tak pernah tengok kan Azawawi? Betul. Siapa pernah tengok? Aku tanya kau. Yang sibuk cerita satu dunia ni, cerita pasal nak bagi hadiah, bagi gift ni. Pernah tak orang yang dapat hadiah tu, katalah dapat duit lah RM5,000 ke RM10,000 ke kereta ke motor, pernah tak kau nampak orang tu buat video, guys saya nak berterima kasih sangat dekat founder ni, founder produk ni, ya Allah bersyukurnya saya cuma beli barang ni 2 je, tiba-tiba saya dapat hadiah motor RIZ, dapat kereta Velfire, dapat duit RM5,000. Kau pernah tengok video tu? Tak pernah pun. Sekarang saya nak tanya awak, dia buat konten-konten sampah yang bagi tahu nak dapat giveaway tu, siapa yang mangsa kena tipu tu? Siapa yang mangsa kena tipu? Awak buat report, saya kena tipu, patutnya saya nak dapat giveaway. Dia akan cakap ini giveaway cabutan bertuah. Awak tak bertuah, memang awak tak dapat, yang dapat dia ni. Nampak tak macam mana dia pusingkan benda tu? Aku ajar kau cara bagaimana untuk kau fikir cara undang-undang punya cara. Tu sebab banyak konten-konten sampah kat luar sana yang buat ni pertandingan giveaway ni. Tunjuk benda yang tak masuk akal. Nak bagi hadiah Velfire lah, Mercedes lah, motor lah. Apa kesalahan dia menipu? Siapa mangsa dia? Mangsa dia siapa? Awak bukan mangsa dia. Tu dia kata cabutan. Dia bukan kata ini pemenangnya ialah Rahmat Fitri, tiba-tiba tak dapat kat Rahmat. Tu lain. Awak mangsa ni sekarang. Dia tak cakap pun siapa pemenang dia. Tak cakap. Nampak tak bagaimana dia manipulate? Kau faham tak? Kau perasan tak benda ni? Macam mana dia manipulate? Ni aku nak bagi tahu macam mana kau kena scam. Aku tak layan konten-konten yang nak bagi gift ni. Semua penipu ni semua ni. Semua penipu. Okay, katalah macam ni kan, Rahmat dah cakap kan, Rahmat cakap kita tipu lah. Tak apa. Kali ni kita bagi yang betul-betul, nak buktikan yang Rahmat cakap tu tipu. Sekali tu dia buat lah betul. Selepas dia dapat duit beratus ribu pada engkau, selepas dapat duit berjuta-juta daripada engkau, buatlah satu betul. Nak bagi tutup perbuatan-perbuatan dia yang tipu kau selama ni. Ni semua konten lah. Tu sebab aku tanya kau, pernah tak kau tengok yang bagi-bagi gift ni? Kau pernah tak tengok orang yang dapat tu buat video, alhamdulillah terima kasih produk perfume, saya beli satu botol je, saya dapat tu kereta? Tak ada. Ada? Kalau ada bagi tahu aku. Ada. Aku nak bagi tahu kau, trend benda ni dah dibuat oleh seorang individu sebelum ini. Aku tak nak sebut siapa, artis tu dah buat. Jadi babe, penuh kedai dia. Padahal kedai dia tak ada apa pun, tapi sebab dia upah orang untuk beratur panjang.
Nampak? Korang memang senang kena sweet-sweet, babe. Kau tahu apa tu sweet-sweet? Kau tahu apa sweet-sweet? Korang senang kena sweet-sweet. Kenapa aku cakap? Babe, Islam ajar kita berniaga kena jujur, baru rezeki berkat, duit rezeki halal. Kau buat konten macam tu menipu, jujur tak? Tak jujur. Berkat tak? Tak berkat. Tu sebab aku cakap. Aku cakap sebab benda tu tak jujur. Aku tahu setiap konten-konten yang artis ke, TikToker ke, founder buat tu jujur ke tak, aku tahu. Aku boleh cakap ni tak jujur, ni tak jujur, ni tak jujur. Kan, korang kan selalu cakap polis ambil duit haram, duit rasuah kan, tak berkat kan. Ni aku bagi tahulah, yang banyak peniaga-peniaga online tu banyak juga benda-benda yang tak jujur, tak berkat juga, haram juga. Ni terpulang pada anda, babe. Terpulang pada anda untuk buat keputusan.